Keluar surau, tertendang selipar orang. Pom, pergi. Tak jauh, dalam 2 meter je. Dia tak ambil balik, dia pun pergi. Tertendang selipar 2 meter itu akan ditunjuk dan dipertayangkan serta ditimbang di mahsyar. Gelak-gelak juga, sungguh. Tu tendang. Kalau yang balas, bukan balas selipar Ustaz. Zaman hari ni balas kereta, motor. Berat tuan-tuan, berat. Orang yang menghayati mahsyar susah untuk buat kesalahan dan dosa. Dia tahu betapa peritnya. Antara benda kecil yang akan ditimbang di mahsyar ialah sebentuk jarum yang dipinjam dan tidak dikembalikan. Berdirilah berapa tahun disebabkan jarum itu. Antara bentuk kecil yang akan ditimbang di mahsyar, kamu lalu tepi orang Islam, kamu tarik muka tepi dengan dia bila kamu lalu. Memang dia tak kenal kamu tak kenal dia, tapi kamu lemparkan wajah yang tak elok kepada dia. Yang tu pun dia akan tuntut di mahsyar. Apatah lagi makan harta anak yatim, apatah lagi buat pinjaman dengan bank konvensional dengan sistem riba. Sampai hari ni dah 18 tahun duk guna sistem riba.